Soalan pertama, apa hukum orang tak pergi takbir raya? Orang yang tak pergi takbir raya, apa hukum? Sebelum nak tahu hukum tak pergi, apa hukum takbir raya? Hukum takbir raya ni sunat. Nah, apa makna sunat? Ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Siapa buat boleh pahala, siapa tak buat tidak berdosa dan tidak diazab di akhirat. Tetapi orang yang bertakbir raya ni setengah daripada orang-orang yang berterima kasih kepada Allah. Allah beri dia hidayah. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Allah sebut dalam Quran, hendaklah kamu selepas menunaikan ibadah puasa bertakbirlah membesarkan Allah. Nak, kerana Allah sudah beri hidayah kepada kita. Kita sekarang agama Islam, beriman, bukan Islam saja. Allah letak pula dalam sejid malam-malam dia dengar orang mengajar, betul tak? Ramai mana lagi orang Islam yang tak mari sejid. Kita Allah beri Islam, beri iman, duduk pula di majlis ilmu. Ucaplah terima kasih pada Allah yang beri kita hidup, boleh tengok langit, tengok bumi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, cukup. Hadis yang paling pendek tentang takbir dalam kitab-kitab ulama sikit sangat. Takbir raya ni gini saja. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadis pertama. Hadis kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Ajal. Allah yang maha besar. Nampak? Lebih pada tu tak ada masalah. Kita nak panjang lebih baik, tapi sekurang-kurang takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.